Kita tanya mereka, prestasi hampa bagus tak mana? Mai kita bedah mereka, prestasi mereka apa dia? Kita pergi selak satu-satu kementerian. Kementerian Komunikasi, buat apa? Naik gerek dalam pejabat. Siapa buka akaun medsos yang kutuk kerajaan, kecam kerajaan, kritik kerajaan, padam. Koyak. Berapa banyak liputan 5G telah dibuat di negara ini. Dia tak pernah bentang kat kita. Tu Fahmi Fadzil tu. Ni Tanjung Karang ni lah Fahmi Fadzil fitnah saya. Dia kata, Sanusi. Mana kalau dapat, abang kau dapat rumah 7 juta tu. Hampa ingat tak? Oh, aku ingat. Dia fitnah saya di sini. Dia kata rumah abang saya 7 juta. 7 juta tu sambung dengan hospital, bos. Tu lah orang kata buat kerja bagi betul. Ni kerja donek gerek. Dia kata rumah tu rumah saya. Dia kata, Sanusi kata abang dia menyelam dengan ikan hiu. Bahasa pondan ni aku tak kerti nak sebut lah. Kan ayat dia lembut-lembut sikit. Tanjung Karang ni lah. Awak tak pergi siasat. Dia suruh SPRM pergi siasat. Awak tak pergi. Dia kata benda tak benar jangan share. Dia dulu buat kerja tu, betul tak? Itu Menteri PH. Dasar apa yang dibuat oleh Madani, dia tak boleh cerita ke orang ramai. Orang tak tahu Madani buat apa. Orang nampak Anwar Ibrahim. Sakau. Lain pada sakau, Madani buat apa? Orang tak tahu. Pasal Fahmi Fadzil gagal. Dia Menteri Penerangan, jaga media. Dia patut beritahu orang ramai guna media. Hang buat apa? Orang tak tahu.